Oh tu. Nampak? Barang dia. Dia ulu jari dia ni. Ha. Dia gigit lah. Assalamualaikum, salam karab. Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi, salam Ramadan. Pagi. Selamat petang guys. Selamat petang guys, salam Ramadan. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celoreng. So, hari ini kami terima panggilan kecemasan di Mahas Snack pula yang bertugas ini yang dengan Ijat ini, yang bersama dengan Ijat. Kita punya game puasa. Game puasa setengah hari. Okey ya. Hari ni puasa tak? Sampai pukul 9 pagi ya. Weh, ada dari pukul 6, daripada pukul 6 sampai pukul 9 pagi. Ya. Betul lah, 3 jam. 3 jam boleh lah kan? Ya. Boleh lah, mantap lah. Tapi kita ada kawan lah sebelah, Sarah Karab, Mahailin. Satu lagu, Rashid. Ya. Okay, Min eh. Mantap kan? Ini dengan spare mata dia. Silau lah. Silau dekat MRS. Kimi senyap lah hujung. Okay, Min. Sakit hidung. Oh, demam. Alah, hei. Awak. Pada orang-orang di luar sana, Kimi demam. So, kena bagi hadiah dia. Oh, dia elok. Ya, kita doakan Kimi cepat sembuh. Kita punya in-charge kita, Cik Ray dan Sate. Ya, kita puasa sate. Sate mantap guys. Puasa lah. Sate. Pemandu Cik Roslan di hadapan. So, tak perlu masa, jomlah kita ke lokasi kejadian. Ijat nak pakai baju, tak pakai lagi ni. Jom, let's go. Tu baju merah. Tak tahu juga kami. Okay guys, nice. Let's go. Let's go. Mana? Oh kecil lah, dia panjang. Panjang tapi kecil ya. Kat mana? Belakang kotak. Sini belakang kotak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Beratnya ada apa ni? Berat. Oh ada. Ada. Lah apa? Tadi kecil kan? Memang kecil lah. Dah. Oh. Tudun hitam. Tudun. Nak jemput ke nak? Kapek ni? Ya. Ni. Tak boleh aku pegang tangannya. Ini pakai benda tak lepas tadi. Bukan ni. Sangat mantul. Nampak. Ya. Tak lepas tak? Pakai ni. Ya, Bi. Ramai. Okay, apa? Ganas tu. Okay, clear. Mak dia ada ke apa lah? Dia tak pasti lah. Tak pasti. Okay, biasa kita pergi memang ada je macam ni dekat datang, yang kecil-kecil datang jalan dia pergi rumah. Hari tu saya jumpa dekat ujung sana. 2 hari lepas. Dia biasa dia cari tempat sejuk. Biasa sekarang cuaca panas. Cuaca panas. Dari tempat sejuk. Tapi ini kobra kan? Ya, hitam. Kobra kan? Anak dah. Bahaya juga walaupun dia kecil dia bahaya. Okay. Alright. Terima kasih. Sama. Jangan gitu lah. Yang nyembuh je tak? Dia ni hitam sembuh. Sebab tu aku pegang tekak ni. Kamu pakai saya mata tak apa.
Hey guys, seekor ular tedung. Bahaya walaupun kecil. Yo. Aduh. Dia sempat aku. Hai guys, alhamdulillah selesai. Imas ular. Ya, nyanyo. Saya menangkap seekor anak ular spitting cobra. Ular tedung hitam. Sleeping kau. Ini bukan tedung hitam. Ada tanda mi. Ya. Ada spray tu, dia spray. Ada tanda mi. Ada penanda. Tu. Orang di sebelah kanan kan sekali dia. Kat belakang ni. Tengkuk dia ada. Tu. Tu. Ya, kalau yang tu splitting kan. Splitting lain lah. Splitting lain. Skipping. Ini skipping. Dia skipping. Jaya menangkap sejenis ular apa ni? Cik Muhammad boleh Steeping. Steeping Steeping cobra. Steeping cobra. Aduh, seekor. Speaking Speaking. Mula-mula Ijat nak tengok macam spitting cobra. Ular tedung hitam, tapi bila tengok dekat-dekat dia ada tanda di atas kepala tu. So tu tedung senduk lah. Tidak menyembur, tapi baru bisa. So guys, sekejap lagi kami akan lepaskan ular ni di tempat yang selamat. Dan video bukan sampai di sini je, nak kongsi dengan korang lagi satu video. Jom kita ke next video. Let's go. Terima maklumat mengatakan ada monyet di tingkat 19. Bulan-bulan puasa ni boleh lah monyet panjat sampai tingkat 19. Dia tak tahu dia nak cari makanan ke, tak puasa ke ini kan. Dia man, bagaimana Macam mana baby okey? Papa. Sihat lah baby, sihat. Baru terima cahaya mata. So kita doa yang terbaik lah untuk baby Herman. So kita bersama dengan Papa Alex. Okay Alex, sihat Alex. Dengan cerita awak dapat ni, anugerah sama ni. Tahniah. Tahniah. Ni kenapa awak nak tunjuk apa? Okay dia mantap ni. Skibidi-bidi. Cik asli dia hadapan. Okay je Benar je Selamat berpuasa. Mantap. Kita punya pemandu lain tak bukan, iaitu Cik Taang di hadapan. Sedang memandu, Cik tak boleh kacau dia sebab dia dengan berpuasa. Takut dia pergi bazar ni, dia salah jalan. Buat masa, jom kita ke lokasi depan ni je. Kita tengok macam mana keadaan monyet tu, beruk ke, monyet ke, Godzilla ke kan. So let's go guys. Mari kita tangkap monyet. Woi, tinggi ya. Ada nampak ah? Dekat mana? Tu. Betul lah tu. Tapi memang memanjat. Dia kata sudah turun. Itulah sudah lari. Dia dengar bomba datang dia takut. Ya, dia sudah tahu. Dia tahu tu bomba datang dia takut. Dia takut kan? Dia dengar bomba datang dia lari. Okay guys, monyet berjaya melarikan diri. Dia tahu je bomba datang, dia pun kecut perut dah lari. So guys, sekarang ni kita terima kes baru pula. Kita terima panggilan kecemasan Mahas kucing. Dengan cerita dekat dalam enjin kereta. So jom kita pergi selamatkan dia. So monyet lari, kucing sampai. Let's go. Oh tu Kak Puan tu anak kucing ke je? Ya. Uish, sedap lagu tu. Pandai Alex berjenaka. Dia bulan Ramadan. Okay guys, let's go. Mana ni? Mana Puan? Mana? Nampak kecil je ke? Warna kelabu. Kecil? Okay guys. Okay guys. Tak jumpa guys. Sabar guys. Oh ni ada tarik dah. Mungkin dia berdekatan dekat sini lah. Ha? Saiz sedang. Kecil kot. Kalau najis dia tu kecil, maknanya dia kecil lah. Ya. Ada? Ada Lek? Kita panggil yang mahir lah. Alex dia mahir sikit. Ada kaki? Dia bukan ada kata kaki lah, ada bau kat dia. Bau tarik dia tu. Ni, bawah ni. Ada kaki. Tu lah. Mana?
Ada lagi. Kita tengok. Hidup lagi. Nampak kaki tu. Sini je. Tengok dari sini. Mana? Ada tai ni. Bau. Tak nampak Lek. Adalah. Kaki Awak kaki. ni Mana? mata awak dahsyat lah. Kaki. Tak nampak ni. Ada. Meow. Mana lek? Meow. Dia bawah ni tadi. Tak nampak? Menguji kesabaran ni bulan-bulan Ramadan ni. Sambil-sambil cari, sambil-sambil bau ni. Ha, lampu sudah sampai. Nampak? Tak nampak pun. Ah, tu. Nampak? Abang dia. Dia ulu jari dia ni. Ha. Dia gigit lah. Dia kan ha. Hai. Hai. Nampak meh? Oh, dengar bunyi Macam bunyi ular tedung ada. Boleh sampai tak? Boleh. Boleh? Try lah. Elek, mesti boleh lah. Ha. Ui, comel lah. Comel warna dia. Lek, dia berak lek. Kena baju lah. Ha. Basuh lek. Basuh kat jentera lek. Dah, dia tak lagi lah. Kucing puan lah. Tak, dia kucing dia. Dia yang puan jaga dekat rumah. Tak, pagi tadi saya nampak dia dekat rumah. Okey. Pagi tadi mak saya dalam mak dia. Ha. Dia anak dia dalam. Oh, mungkin anak dia ramai ke? Tak tahu. 10 ekor. Okey lah tu. Mana daripada rumah lah? Bawa rumah mana? Quarters? Pucung. Jauh bawa. Sampai sini. Okey lah, dah selamat lah. Okey. Okey, sama. So guys, selesai ke? Elek dah kena lah tu. Sedas tai. Sian Elek. Elek memang hebat lah. Apa macam kawan, okey? Okey lah, tak apa-apa. Bau sikit lah. Tak apalah, tu hadiah. Dia campur dengan tanah. Bau apa? Campur dengan tanah. Tanah dengan tai. Ya, betul Oh, dia macam tu Abang tu kira samak terus lah tu. Tanah. Tak Alek berjaya mengeluarkan seekor anak kucing. Ya, yang penting rambut aku okey Lek. Jambul okey. Dia kata kucing tu daripada Puchong Lek, dia bawa jauh. Dia dah bawa jauh daripada Puchong datang ke Cyber guys. Memang jauh gila. Nasib baik kucing tu masih selamat lah. Tapi dia sampai terberak-berak tadi, mungkin dia dalam ketakutan lah tu. Alhamdulillah selamat. Kita mengeluarkan seekor anak kucing bernama apa Lek? Kelabu. Ya. Kelabu putih. Kelabu British putih. long hair. British long hair. Kita panggil dia labubu lah, labubu. Dia warna kelabu kan, labubu. Seekor anak kucing labubu telah berjaya ditangkap dan diselamatkan oleh abang Elek kita dan geng-geng yang lain. Elek. So awal lagi Lek, awal lagi. Baru pukul 10 pagi. Tak buka masa lama lagi. Yang berapa jam lagi? Dalam berapa? Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 8-9 jam lagi. Sabar kita hari ni. So pagi-pagi dah dapat kes yang agak mencabar dengan bau-bauan lagi. Aduh, okey cik Cik Asri okey Jadi nak masuk tangan tadi kan. Tiba takut kena gigit tu, bahaya. Kucing ni guys, nampak macam tak ada apa-apa tau. Tapi kalau digigit dekat gigi dia tu ataupun gigitan dia tu ada kuman lah. So memang bahaya. Hati-hatilah pada korang yang bermain dengan kucing liar ni kan. Bahaya. So sampai sini lah video tu kali ni. Masih kerana menonton dari awal sampai habis. Kami nak ucapkan selamat berpuasa. Salam Ramadan kepada semua yang sedang berpuasa hari ni. Geng-geng bukan Muslim, memang seronok hari ni kita akan pergi bazar Ramadan cari makanan. Jom kita petang ni pergi bazar Ramadan. So guys, macam biasa, teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celoreng Bomber. Assalamualaikum.